Terengganu bakal memasang 200 unit tiang pintar 5G secara berperingkat di lokasi tumpuan, sebahagian daripada inisiatif pembangunan bandar pintar negeri. Lokasi pertama projek perintis ialah di Pasar Kedai Payang, mercu tanda ikonik Kuala Terengganu. Tiang pintar ini bukan sekadar tiang lampu biasa, ia direka sebagai hub bersepadu dengan pelbagai fungsi pintar, menjadikan ruang bandar lebih moden, selesa dan efisien. Pengurusi Jawatankuasa Ekonomi Digital, Pendapatan Baharu, Perdagangan, Perindustrian dan Teknologi Hijau, Muhammad Nur Huzaini Abrahman, menjelaskan setiap tiang turut menyediakan kemudahan pengecas kenderaan elektrik selaras dengan agenda mobiliti hijau dan teknologi rendah karbon. Inisiatif ini diterajui melalui kerangka TNEXT yang menjadi asas pembangunan Bandar Pintar Terengganu, menyokong transformasi digital negeri dan gaya hidup lestari. Dengan pemasangan tiang pintar ini, Terengganu melangkah ke era bandar pintar, lebih moden, mesra alam dan bersedia untuk masa depan digital.